Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anda semua. Anda bersama saya Siti Zaid. Saya memberikan anda tips 10 sikap isteri yang membuat suami lebih sayang lagi kepada isteri. Nantikan. Nombor 1, menghormati suami. Nombor 2, lemah lembut dalam percakapan. Nombor 3, sentiasa menghargai usaha suami. Nombor 4, menjaga penampilan untuk suami. Kelima, setia dan jujur. Keenam, pandai menjaga rumah tangga. Ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Kelapan, memberi sokongan dan semangat. Dan kesembilan, tidak suka membandingkan suami dengan orang lain. Dan yang ke-10, sentiasa mendoakan suami. Nantikan saya huraikan apakah ciri-ciri yang ada dalam 10 contoh sikap-sikap isteri yang membuat suami lebih sayang lagi. Huraian 10 sikap isteri yang membuat suami lebih sayang pada isteri. Yang nombor 1 adalah menghormati suami. Menghormati suami dalam percakapan dan tindakan membuatkan suami tu akan rasa dihargai sebagai ketua keluarga. Jadi itulah sifat yang paling penting, nombor 1 yang perlu ada sifat untuk menghormati suami. Itu ciri-ciri nombor 1 lah. Nombor 2 pula adalah lemah lembut dalam bercakap. Suami biasanya lebih senang, lebih tenang dan sayang kepada isteri yang bercakap dengan lembut dan tidak kasar. Itu majoriti lah. Majoriti dalam sebuah rumah tangga, kebanyakan suami dia suka isteri yang lembut dan bercakap tidak kasar. Itu kebanyakan. Tapi bergantung juga kepada mereka punya situasi dalam keluarga lah. Komunikasi tu berbeza-beza kan. Begitu. Yang nombor 3 pula, sentiasa menghargai usaha suami. Isteri tu selalu menghargai usaha suami. Walaupun perkara tu kecil aja kan, walaupun kecil, kita cuba menghargai. Ucapan terima kasih kepada suami yang mencari rezeki. Okey, nombor 4, menjaga penampilan untuk suami. Berpakaian kemas pun penting juga. Bersih dan wangi. Wangi di rumah boleh membuat suami lebih tertarik dan gembira melihat isteri. Betul lah. Kan, jadi isteri kena kemas, kena pakaian bersih, wangi. Lepas tu itu juga yang boleh membuatkan suami kita lebih tertarik dan gembira melihat kita sebagai isteri dia. Betul tak? Dan antara banyak-banyak juga yang kelima, kita perlu juga menjadi isteri yang setia dan jujur. Kejujuran dan kesetiaan adalah asas penting yang membuat suami rasa selamat dan percaya pada kita. Tu penting juga, kepercayaan tu. Jadi kita kena setia dan jujur pada suami kita. Keenam, pandai menjaga rumah tangga. Mengurus rumah tangga dengan baik dan menjaga suasana rumah yang tenang membuat suami rasa selesa untuk pulang ke rumah dan ingin pulang dan terus pulang. Yang ketujuh adalah menjadi pendengar yang baik. Apabila suami bercerita tentang masalah atau kerja, dengar dengan penuh perhatian. Kerana dekat situ dia akan rasa lebih tenang dan lega lah. Sebagai seorang isteri kena menjadi pendengar yang baik kepada suami kita. Okey, nombor 8, memberi sokongan dan semangat. Memberi sokongan dan semangat. Isteri yang memberi semangat ketika suami susah atau penat akan lebih dihargai oleh suami. Bila suami tu penat balik, kita selalu hargai dia. Kan? Suami akan rasa sangat bahagia. Tidak suka membandingkan suami dengan orang lain. Itu yang ke-9. Elakkan membandingkan suami dengan lelaki lain kerana itu boleh melukai hatinya. Janganlah melukai hati suami kita kan. Kalau boleh kita jaga hati dia, elakkan membandingkan suami kita dengan orang lain. Itu yang ke-9. Okey, ke-10, sentiasalah mendoakan suami. Doa isteri untuk suami sangat bermakna guys. Untuk bermakna sahabat untuk suami. Boleh menguatkan hubungan rumah tangga. Doa isteri untuk suami sangat bermakna dan boleh menguatkan hubungan rumah tangga. Hubungan rumah tangga semakin kuat, semakin kukuh. Itulah sentiasalah kita mendoakan pasangan kita, iaitu suami kita. Okey, tips untuk selalu bahagia. Perkara ni simple saja guys. Kadang-kadang perkara kecil seperti senyum kan, contoh memuji suami atau menyambutnya pulang dengan mesra boleh membuat suami rasa sangat dihargai. Itulah tips kebahagiaan insya-Allah di rumah. Seterusnya kan,
Kalau you all nak 10 ayat romantik untuk suami yang boleh buat dia cair dengan kita sebagai seorang isteri dia, boleh teruskan follow saya untuk next